Struggle pagi-pagi bersiap pergi sekolah. Kita bangun subuh, dia pun bangun nak susu. Dah 2 tahun ingat dah boleh stop breastfeeding, tapi masih tak boleh lagi. Pagi memang berkepit dengan ibu dia. 7 pagi baru keluar rumah, tu pun mesti ada drama air mata. Anak-anak yang bukan morning person memang setiap pagi memang mengantuk bila sampai sekolah. Kita tukar dulu kasut sukan sebab hari ni nak bersukan. Mak ni merentas desa, jadi hari ni test track. Breakfast dulu kat kantin, lepas tu briefing man. Anak-anak lead senam aerobik dengan jaga checkpoint last. Nak pergi ke checkpoint tu kita sempat lagi tumpang kakak guide naik motor. On the way nak pergi checkpoint, sempat lagi kakak guide singgah beli breakfast. Anak-anak order 10 bungkus, nanti pakcik ni hantar kat guide sekolah. Dah jom kita sambung tugas jaga checkpoint. Pukul 2 habis je sekolah terus pergi lawat atuk. Sebab atuk tak sihat. Dah lah. Janganlah cakap yang tu. Nah, saya beli kat aiskrim. Sangking, nak musangking. Kang jatuh kan? Wan tengah cerita sekejap je atuk tidur sebab tak larat. 5 kita jemput Noah school. Balik school layan Noah main kat luar pula. Sumpah selesa pakai seluar sukan ni dari pagi sampai petang. Anak yang jenis peha besar memang selesa sangat pakai sebab dia stretchable. Memang hari-hari pakai seluar sama. Dah lah seluar ni RM20 je, memang Nana beli banyak-banyak stok. Sit down. Memang letih layan si kecil ni, ya Allah. Go down. Inilah rutin kita orang setiap petang kena layan Noah main kat luar. Again. Okey lah geng, bye.